Okey, hari ini kita akan belajar bab 2. Bab 2 ialah biologi sel dan juga organisasi sel. Okey, dalam bab ni ada 4 subtopik. Kita tengok. Okey, yang pertama sekali struktur dan fungsi sel. Okey, yang pertama adalah struktur dan fungsi sel. 2.1 kita akan belajar tentang struktur. Struktur tu adalah bentuk dia dari segi fizikal. Okey, struktur dan fungsi sel. Okey. Pertama sekali kamu kena tahu sel tu apa? Sel tu adalah unit asas. Unit asas bagi semua benda hidup. Unit asas ni maksudnya sel merupakan unit asas semua benda hidup. Unit asas tu maksudnya yang paling kecil lah. Dalam semua benda hidup, yang paling kecil adalah sel. Jadi kita benda hidup dibentuk oleh sel. Okey, sel merupakan unit asas semua benda hidup. Okey, sel ada 2, iaitu sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, sel haiwan tu maksudnya yang membina haiwan tu adalah sel-sel haiwan. Yang membina satu tumbuhan tu adalah sel tumbuhan. Okey, di dalam sel, okey, contoh sel haiwan. Okey. Sel haiwan dan sel tumbuhan. Kamu dah belajar waktu tingkatan 1. Sel haiwan dia tak ada bentuk tetap, manakala sel tumbuhan dia ada bentuk tetap. Dia ada dinding sel, dia ada vakuol dan nukleus. Okey. Ini sel tumbuhan, ini sel haiwan. Okey, dalam biologi kita akan belajar lagi dalam sel haiwan dan sel tumbuhan dia ada komponen sel. Okey, komponen sel. Okey, komponen sel yang ada dalam ni, dalam sel ada 12 yang akan kamu belajar. Okey, ada 12 komponen sel dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, jadi kita akan belajar 12 tu, kita akan belajar satu persatu lah. Okey, kita tengok. Okey, komponen dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Cikgu kata tadi ada 12. Okey, kita tengok apa yang 12 tu. Okey, yang pertama sekali mitokondrion. Okey, mitokondrion ni dia bentuk rod ataupun sfera. Okey, dia ada 2 lapisan membran, satu kat luar dan satu lagi dia berlipat-lipat di dalam. Okey, dia ada 2 lapisan membran. Okey, membran dalam dia berlipat-lipat dan di dalam ini, di dalam mitokondria ada enzim respirasi sel. Okey, enzim respirasi sel. Apa fungsi mitokondria? Dia untuk menghasilkan tenaga. Tapak penjanaan tenaga melalui proses pengoksidaan glukosa semasa respirasi sel. Okey. Dalam mitokondria inilah berlakunya respirasi sel. Respirasi sel tu apa? Respirasi sel tu ialah glukosa dioksidakan oleh oksigen, okey, menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Inilah proses yang memberi kita tenaga untuk kita hidup. Jadi, tugas mitokondria menjalankan respirasi sel, iaitu glukosa tambah oksigen jadi karbon dioksida, air dan juga tenaga.
Inilah tempat menghasilkan tenaga. Okey, dan tenaga yang dihasilkan adalah dalam bentuk ATP, adenosine triphosphate. Okey, dia hasilkan tenaga. Tapi tenaga ini ditukar jadi ATP. Baru boleh guna dalam badan. Okey. Itu untuk mitokondria. Okey, yang kedua adalah centriole. Okey, centriole dia bentuk macam ni. Dia sepasang. Centriole adalah sepasang silinder. Dia macam silinder. Okey, sepasang silinder. Dan dia terdiri daripada susunan mikrotubul. Apa maksud susunan mikrotubul? Dia macam ada berbenang. Macam tu. Jadilah satu centriole. Lepas tu ada lagi. Okey, sepasang centriole. Dan centriole ni tak ada dalam sel tumbuhan. Hanya ada dalam sel haiwan. Apa fungsi centriole? Untuk membentuk gentian gelendong. Okey, untuk membentuk gentian gelendong semasa pembahagian sel. Okey, nanti pembahagian sel tu untuk satu-satu sel menjadi dua. Dia membahagi, dia jadi dua. Jadi gentian gelendong perlulah untuk pembahagian sel. Okey. Nanti kamu akan belajar pembahagian sel di bab 6. Okey, tadi mitokondria untuk menghasilkan tenaga, kemudian centriole untuk membentuk gentian gelendong. Kemudian yang ketiga, kita kan ada 12. Jadi yang ketiga adalah jasad Golgi. Okey, jasad Golgi ni adalah timbunan kantung pipih. Yang ni. Apa maksud timbunan kantung pipih? Dia macam ada poket. Poket. Dia ada banyak poket. Satu timbun. Dia macam timbunan tu, dia poket. Okey. Dan dia tak bercantum lah antara satu sama lain. Dia ada banyak poket. Dan dia tak bercantum. Lain-lain poket dia. Okey. Apa fungsi jasad Golgi ni? Dia untuk memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut bahan kimia. Bahan kimia tu apa? Contoh protein, karbohidrat dan glycoprotein. Iaitu apa itu glycoprotein? Gabungan karbohidrat dan protein. Okey, yang keempat membran plasma. Okey. Yang keempat ialah membran plasma. Okey, membran plasma ni adalah membran tu contoh macam sel haiwan. Okey. Garisan dekat luar ni adalah membran plasma ni, yang bulat ni. Okey, itu adalah membran plasma. Dia menyelaputi keseluruhan kandungan sel. Okey. Jadi dia duduk kat luar ni. So, membran plasma dia dibina daripada protein dan fosfolipid. Okey, dan dia nipis dan kenyal, bersifat memilih. Okey, nipis dan bersifat memilih. Ini dia punya ciri. Okey, apa fungsi asing kandungan sel? Luar dan dalam. Ini dalam, ini luar. Okey, jadi dia nak asingkan. Jadi adalah membran sel. Okey, yang kedua, dia nak kawal pergerakan bahan keluar dan masuk. Okey, supaya ada bahan yang boleh masuk, ada bahan yang tak boleh masuk. Jadi dia yang akan kawal. Membran sel yang akan kawal. Okey, dan dia selalunya akan membenarkan bahan pertukaran bahan seperti nutrien, gas, bahan buangan. Ini untuk dibuang, yang ini pula untuk diserap. Itu yang keempat. Tadi ada mitokondrion, centriole, kemudian jasad Golgi. Yang keempat membran plasma. Okay, kita tengok yang kelima.
Okey, yang kelima ialah lysosom. Okey, lysosom ni macam kantung bulat. So, kalau dari tepi kita boleh nampak dia macam ni, macam satu mangkuk. Okey. Dia spera. Okey, spera. Dan di dalam dia ada apa? Di dalam dia ni ada enzim nama lysosome. Lysosome. Enzim ni enzim pencernaan. Dia akan menghancurkan benda-benda yang masuk dalam ni. Okey. Apa fungsi lysosom? Fungsi lysosom menghidrolisis. Menghidrolisis maksudnya memecahkan. Okey, dia memecahkan bahan-bahan organik seperti bahan-bahan kompleks lah. Kompleks ni maksudnya besar. Bahan organik seperti protein, asid nukleik dan lipid. Okey, dia nak hancurkan jadi lebih kecil, nak uraikan. Okey, dan dia juga mengurai bakteria dan komponen sel yang rosak. Okey, contoh kalau macam ada mitokondria rosak. Okey, bila mitokondria tu terkena dengan lysosome, dia akan jadi hancur. Jadi dia akan menguraikan komponen sel yang rosak, dan kalau ada bakteria terkena lysosome, bakteria tu akan mati. Okay, tugas dia nak menguraikan. Okay, lysosom yang kelima. Okay, kemudian yang keenam adalah nukleus. Okay, nukleus ni komponen yang paling besar lah. Sebab selalu kita akan lukis sel, kita akan lukis macam ni. Ni yang tengah hitam ni adalah nukleus. Kenapa kita selalu lukis macam tu? Kenapa ada tengah hitam je? Sebab dia paling besar. Jadi kita nampak dia je. Okay, yang lain tu kita tak nampak. Okay, dia berbentuk spera. Okay, dan di dalam dia ada apa? Di dalam ni ada kromosom, DNA kamu, maklumat genetik kamu. So, kalaulah sel tu duduk dekat rambut, so dia simpanlah maklumat tentang rambut kamu. Rambut kamu macam mana? Warna hitam ke, kerinting ke, tebal ke, nipis. So, dia ada maklumat genetik kamu. Okey, yang disimpan dalam kromosom. Kromosom tu macam mana? Dia bentuk macam ni. Di sini ada DNA. DNA tu adalah kod. Kod untuk ciri-ciri kamu. Telinga kamu macam mana, rambut kamu macam mana, kening kamu macam mana, hidung kamu, kulit kamu macam mana. Semua dikodkan pada DNA kamu yang kamu dapat dari ayah dan ibu kamu. Okey, apa fungsi nukleus? Mengawal segala aktiviti sel. Okey, dan dia ada kromosom yang ada DNA lah, macam saya cakap tadi. Dan DNA itulah yang menentukan ciri-ciri sel kamu. Kalau dekat rambut, apa ciri sel rambut kamu? Hitam, kerinting dan sebagainya. Okey. Yang ketujuh ada ribosom. Okey, ribosom ni adalah granul yang kecil. Okey, nampak tak bintik-bintik hitam kat sini? Ini adalah ribosom. Okey, bintik-bintik hitam ni adalah ribosom. Okey, terdiri daripada protein dan RNA. Ribosom terdiri daripada protein dan RNA. Okey, ribosom ni selalu ada dekat jalinan endoplasma kasar. Ini jalinan endoplasma. Dan dia akan bertempel dekat situ, melekat. Ada juga yang tak melekat, ada juga yang melekat. Okey, ribosom ni untuk apa? Untuk mensintesis protein. Sintesis ni maksudnya buat. Untuk buat protein. Protein dibuat di ribosom. Kenapa nak buat protein? Okey, badan kita ni terdiri daripada protein. Rambut kita adalah protein, isi kita adalah protein, kuku kita adalah protein, darah kita pun daripada protein, hormon, enzim semua daripada protein. Hemoglobin juga daripada protein. Jadi badan kita terdiri daripada banyak jenis protein. Jadi ribosom di dalam setiap sel kita adalah tempat membuat protein. Okey, seterusnya yang ke-8
Yang ke-8 adalah jalinan endoplasma. Jalinan endoplasma ada 2, licin dan kasar. Okey. Licin dan kasar. Okey, licin yang tak ada ribosom. Kan cikgu kata tadi jalinan endoplasma, okey, kalau ada ribosom bertempel dekat situ, itu dipanggil jalinan endoplasma kasar. Tapi kalau dia licin je, tak ada apa, itu dipanggil jalinan endoplasma licin. Okey. Apa fungsi jalinan endoplasma? Okey, fungsi jalinan endoplasma adalah mengangkut. Dia macam laluan bahan. Bahan akan lalu, bahan tu adalah protein lah. Sebabkan ribosom ni buat protein, jadi protein tu akan lalu kat sini. Okey. Jadi dia adalah sistem pengangkutan bahan untuk mengangkut bahan-bahan yang dibuat. Okey. Dan jalinan endoplasma kasar, dia akan mengangkut protein yang dibuat oleh ribosom. Kalau jalinan endoplasma licin pula, dia tak ada ribosom, jadi dia tak angkut protein lah. Okey, sebab ribosom tempat membuat protein. Jalinan endoplasma licin pula, dia membuat dan mengangkut gliserol. Gliserol itu lemak. Okey, selain daripada tu, dia juga tempat, jalinan endoplasma licin ni, tempat detoksifikasi dadah untuk menyah racun dadah tu, menyah toksinkan dadah. Okey, dan hasil metabolisme. Okey, semua yang tadi dari 1 sampai 8 ada di sel haiwan dan ada di sel tumbuhan. Dua-dua, kecuali sentriol. Sentriol sahaja yang tak ada di sel tumbuhan. Yang 1 hingga 8, yang lain tu semua ada di sel haiwan dan di sel tumbuhan. Okey. Kemudian kamu tengok yang warna hijau ni. Okey, tadi 8, cikgu kata semua ada 12. Maksudnya lagi 4. Yang lagi 4 yang cikgu akan jelaskan ni, dia tak ada di sel haiwan. Hanya ada di sel tumbuhan. Sebab tu dalam buku kamu dia berwarna hijau. Okey. Okey, yang ke-9 ialah vokul. Vokul hanya ada di sel tumbuhan. Okey. Vokul tu apa? Okey, kalau kita lukis sel tumbuhan, okey, kemudian ini dinding sel, lepas tu kita lukis macam ni. Ini adalah vokul. Okey. Vokul tu dalam dia ada cecair, nama dia subsel. So dalam ni ada subsel. Okey, dia dikelilingi oleh satu lapis membran, nama dia tonoplas. Okey. Selalunya kalau tumbuhan muda, vokul dia kecil, kalau tumbuhan yang dah tua, vokul dia besar. Okey, vokul bagi sel haiwan bukannya tak ada langsung, dia ada tapi kecil. Jangan kita anggap dia tak ada lah pada sel haiwan. Okey, apa yang ada dalam subsel ni? Ini subsel. Apa ada dalam subsel? Ada air, ada asid organik, ada gula, ada asid amino, enzim, garam mineral, oksigen, karbon dioksida dan hasil sampingan metabolisme lah. Apa-apa saja yang dia serap. Semua simpan kat situ. Okey, fungsi dia apa? Fungsi dia air bila pokok kan kita siram, okey, dia dapat air. Okey, air tu akan masuk dalam vokul dan vokul itu akan jadi kembang. Kita sebut sebagai segah lah. Besar. So bila vokul segah, okey, jadi dia akan memberi kesegahan lah kepada pokok tu. Okay, ada beza kan pokok yang layu, maksudnya tak cukup air, dan vokul dia tu maksudnya vokul dia tu tak segah. Kalau pokok tu elok, segar, itu maksudnya vokul dia penuh air. Okay. Kalau dalam haiwan unisel, dia ada vokul juga, walaupun dia haiwan, tapi vokul dia nama vokul mengecut. Okay, vokul mengecut ni maksudnya bila air penuh, dia boleh kecut, air tu keluar balik. Nah? Okey, yang ke-10 ialah kloroplas. Okey, kloroplas ni dia bentuk
bujur, dan dia ada timbunan tilakoid. Timbunan tilakoid. Okey, dia bentuk macam ni. Kalau macam dalam paksa dia akan buat macam ni. Ini adalah kloroplast. Okey. Kloroplast dalam dia ada klorofil yang memberi warna hijau. Klorofil itu warna hijau. Sebab tu pokok warna hijau, sebab dia ada klorofil di dalam kloroplast. Okey, apa fungsi klorofil? Untuk menyerap cahaya matahari dan tukarkan menjadi glukosa dalam proses fotosintesis. Okey, yang ke-11. Ini sel haiwan. Nampak tak sel haiwan? Ada vakuol, kloroplast, mitokondrion, membran nukleus, nukleus, jalinan endoplasma, jasad Golgi yang tadi pun semua ada. Dinding sel, membran, plasma. Okey, kita tengok sitoplasma. Sitoplasma ni ada dua-dua. Di sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, sitoplasma ni ada kawasan yang kosong ni. Yang tak ada apa-apa lukisan tu, yang warna hijau je, itu semua sitoplasma, latar belakang dia ni. Ini dia sitoplasma tu dia macam jelly. Bukan macam jelly lah, memang jelly. Okey. Dan komponen akan duduk dalam jelly itulah. Komponen lain seperti mitokondria dan sebagainya. Okey. Ada apa dalam sitoplasma? Dia ada protein, lipid, karbohidrat dan bahan-bahan tak organik yang lain. Okey, apa fungsi sitoplasma? Tempat. Medium tu maksudnya tempat. Tempat berlakunya tindak balas biokimia. Apa-apa proses akan berlaku dekat sini, dekat sitoplasma. Itu maksud medium tindak balas biokimia. Okey, itu 11. Yang ke-12, yang last sekali, dinding sel. Ni dinding sel yang luar ni. Ini dinding sel. Okey, dinding sel tu adalah satu lapisan yang kuat dan tegar. Okey. Dan dia terbina daripada gentian selulosa. Okey, gentian selulosa tu sejenis karbohidrat. Okey, dan dia telap sepenuhnya. Maksud telap sepenuhnya, semua benda boleh masuk dan keluar. Okey. Jadi dia tak ada yang menyekat apa-apalah. Yang mana kecil dia boleh masuk. Okey. Kemudian apa fungsi dia? Kenapa ada dinding sel? Kenapa sel haiwan tak ada dinding sel? Okey. Dinding sel ni untuk mengekalkan bentuk sel tumbuhan. Okey, contoh tumbuhan kan dia keras. Okey, kenapa dia keras? Sebab dia ada dinding sel. Kalau tidak, dia tak akan ada shape yang sama lah. Kalau hari ni dia jadi bayam, esok dia dah lembek, dah jadi benda lain. Tak, sebab dia ada dinding sel, maka bentuk dia tu tetap. Kalau dia bentuk macam tu lah esok pun. Okey, dan dinding sel juga untuk memberi sokongan mekanikal. Maksudnya dia nak melindungi lah, supaya tumbuh, memberi sokongan supaya pokok tu boleh berdiri dan sebagainya kepada sel tumbuhan. Okey, jadi itulah komponen sel yang ada dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, apa persamaan dan perbezaan antara sel tumbuhan dan sel haiwan? Okey, yang sama. Sel tumbuhan dan sel haiwan, dua-dua ada nukleus, dua-dua ada sitoplasma, dua-dua ada membran, dua-dua ada jasad Golgi, dua-dua ada mitokondrion, dua-dua ada jalinan endoplasma kasar dan licin, dua-dua ada ribosom. Okey, yang berbeza. Sel tumbuhan bentuk dia tetap. Sel tumbuhan ada dinding sel tumbuhan ada kloroplast, sel tumbuhan ada vakuol yang besar untuk simpan air. Sel tumbuhan dia simpan karbohidrat dalam bentuk kanji. Contoh macam nasi ada kanji. Okey. Dan dia tak ada sentriol. Sentriol yang mana? Yang sepasang tadi. Okey, yang sepasang. Kalau sel haiwan, dia tak ada bentuk tetap, dia boleh berubah. Dan dia tak ada dinding sel, ada kloroplast dan tak ada vakuol ataupun terlalu kecil. Dan dia simpan karbohidrat dalam bentuk glycogen. Glycogen tu lemak. Kalau manusia disimpan dalam bentuk lemak lah. Okey, dan dia ada sentriol. Itu perbezaan. Okey, itu saja untuk 2.1.